Dia tarik, kita tarik macam cerita Hindustan. Kajur dengan apa? Shahrukh Khan. Tarik, dia tarik. Boleh buat lagu Hindustan kalau ada TikTok sekarang. Yang kita harap ayah ibu tolong pastikan anak ni hari-hari mari sekolah. Dah mari sekolah, bukan sekolah kakak, mak ayah kakak. Ni ada peluang mak ayah ni saya nak hafal tau ni. Bukanlah hal, nak beri peringatan. Kebimbangan kita hari ni tuan-tuan dan puan, sekolah dah cantik. Ada infra yang cukup hebat. Tinggal lagi bapa dah pergi sekolah. Tinggal lagi saya minta tuan-tuan, ayah-ayah, kalau cikgu tanya hari ni, anak-anak kita ni ponteng sekarang ni di mana? Kalau zaman kita dulu ponteng duduk mana? Duduk dalam sungai, duduk tepi parit, duduk pokok jambu, main lastik, main bidah. Faham tak bidah lastik? Bidah burung, lastik burung. Duduk atas pokok jambu sama cikgu dulu lah. Sekarang ni anak-anak kita ponteng mana? Ponteng berada di rumah. Kerana duk main telefon siang malam, duk main game 4G, 5G, main Roblox game, main Omi dan sebagainya. Tak tidur sampai pagi, ayah mak nak pergi kerja pukul 8 dia gerak, nak tidur dah boleh. Akhirnya cikgu pula pergi turun. Tugas cikgu pergi turun rumah. Tu bukan kerja cikgu pergi turun rumah. Kerja kita sebagai ayah ibu. Parenting keibu-bapaan. Kena tolong anak kita supaya mari ke sekolah. Sebab apa? Cikgu-cikgu kita pergi turun rumah ni, zaman kita sekolah ada turun rumah? Tak ada. Saya masa pengetua dulu pergi turun rumah, panjat pintu bilik. Sampai rumah tu tanya, dah mana mak? Ada cikgu, adalah bilik tu, tolonglah cikgu. Tolonglah cikgu. Tolonglah cikgu, kita tak boleh buat apa. Panjat pintu bilik, tarik duduk selimut. Dia tarik, kita tarik. Macam cerita Hindustan. Kajur dengan apa? Shahrukh Khan. Tarik, dia tarik. Boleh buat lagu Hindustan kalau ada TikTok sekarang. Maknanya sampai gitu sekali nak suruh cikgu ni, nak suruh anak sekolah. Mana peranan kita sebagai ayah ibu? Sedih cikgu hari ni. Sebab tu saya nak beri penekanan pada ibu. Tolonglah pastikan anak mari sekolah.